Hari ni Pika nak buka kedai squishy dengan AIT. K. Huruf K. Kenapa? Mira. Dalam dia crunchy. Dalam dia crunchy. Kasih tangan nanti tukar yang baru. Senang. Okey, awal dah tahu. Mesti kat sini. Sini. Rina pegang Echa. Rina dapat. Dia dulu dengan dah. Nah, ni tukar ambil mana? Dah ambil orangnya. Welcome back to YouTube Pika. I can tell me sliding on the mic. Muscle frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl vibe, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Pop it up top, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright every time on. Hi everyone, welcome back to YouTube. Adanya Pikachu. Hari ni Pika nak buka kedai squishy dengan AIT. Sekarang. Tapi kau tengok kan ada harga-harga ni kan. Takkan nak bagi free kali ni. Tidak. Kena bayar. Guna apa? Cara bayaran dia adalah kita kena main game. Game apa? Korang tahu tak game yang korang kena berlari? Contohlah aku cakap aku nak huruf A. Korang kena berlari cari huruf A tu. Huruf A. Barang yang huruf A tu. Okey. I boleh je tak kisah. Apa-apa je. Okey. Kalau step belakang tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. So, huruf yang pertama dia kena dua orang yang terawal je tau. Okey. So, korang akan berebut squish kat sini. Sini. Simple. So, huruf yang pertama tak kisah barang apa tau. Korang ambil je. Okey. Huruf yang pertama adalah susah. Kalau tak aku tak boleh fikir. Huruf pertama adalah C. Klasik ni bukan barang. Dua orang yang terawal yang sebut tadi, patutnya kena beratur tau. Sebab kau tak beratur. Ini tak valid. Nanti dia kata Rina dengan Aisyah dengan Amir tak adil. Cenokok. Tak valid. Ini klasik. Label. Lagi sekali tak adil kena beratur kat depan. Kesian nanti tak adil. Okey. Huruf yang pertama sekali lagi adalah E. England. E. Yeah. Cari barang huruf E. Apa? Kedap. Bukan. Sedap. Mi sedap. Tipu. Express. Daun dapat satu. Aisyah. Rina comel lah. Disebabkan Essence. Rina pegang Aisyah. Rina dapat. Dia dulu dengan dah. Aku. Tak. Essence. Lexus. So korang boleh pilih dua orang yang terawal. Rina pilih satu, Daud pilih satu. Yang kita pasal senang. Tak ni. Itu selalu. Tak ni. Sampai ni best. Aisyah tadi kan Aisyah ni mana tadi lagi satu? Aku pula. Cepat. Rina satu. Daud. Cantik. Ni. Okay. So Rina dengan Daud kena buat SMR depan kamera. Jom. Okay, so Rina dengan Daus pilih this one. Saya pilih ni. Kau punya. Busuknya baunya. Busuk baunya. Original kan ni? Besi Daud punya. Wah, Rina pilih kau. Dalam dia crunchy. Dalam dia crunchy. Tak best. Oh, sebab dia crunchy. Yang ni best kan? Rasa. Wui, Aisyah. Ui. Mana ni? Mana dia punya best? Macam best pula ni. Yang ini akan boleh letak bedak dekat luar dia. Okay. Ayolah, tali pegang kuku. Mana ada lah. Oh, kena tali tekan kuat-kuat kot. Dah banyak kuman dah kat sini. Basuh tangan
yang senang-senang. Huruf yang seterusnya yang korang kena cari adalah K. Huruf K. K. Huruf K. Mira. Kita beratur. Cepat. Encah dulu beratur. Mira. Beratur. Mira dengan Encah depan dulu. Dia kena batu depan. Nanti orang ketak dia. Dia kena cari huruf start dengan apa yang aku sebut. Contoh K, keropok. Saya keropok. Batu depan ni. Okay, so Encah dengan Mira dapat pilih squishy yang diorang nak. Yang ni sedap tak pincit dia. Best juga. Depends on barang apa yang best. Ada banyak. Oh, ni dia ada banyak colour. Dah, buat SMR. So Echa dengan Mira dapat. Sedapnya. Tengok ini. Jangan curi. Tak boleh tengok. Huruf yang seterusnya adalah huruf L. Huruf L. Dapat dekat Mahan dengan Ri. Okay, so korang pilih apa yang korang nak. Atau korang kena buat SMR depan kamera. Ini siapa dapat yang bling-bling korang anak Anak bertuah lah. Saya nak ni. Okay, Mahan dapat tu, dia dapat tu. Okay, jom kita buka depan kamera. Okay. So, Buka ni dulu. kita buka tu dulu. Ketik buat ketik tu. Buka tik dulu. Okay. Macam mana nak buka ni? Oh, dah ada Ada satik. serotip lah. Serotip. Satik ada satik. Wih, macam comel dia punya. Mira dah dapat kan? Mira Review apa? Review. Review apa? Hijau. Dah nampak? Okay, kita dekat sama-sama Dalam kiraan 3, 2, 1. Oh! Wih, kenapa review special? Wih. Mula-mula. Yang ni macam Ini legendary weh, legendary. Ya ke? Wih. Si macam tu. Wih. Dah bau. Nak Bestnya. yang ni tukar ambil yang mana? Dah ambil orang punya. Berebut lah korang. Mana boleh ambil dia punya? Orang punya, ambil lah ni yang kau punya. Last. Okay. Ni last Mana dia tadi nak ambil ke? Ni belum. Huruf yang terakhir. Okay, ilmu yang susah. Susah? B. Baron. B. Vaseline. Huruf yang terakhir adalah M. Masih dah. Aku dapat ni. Mushi. Manci. Macam Mat. Lama kena ambil je banyak sangat. Repair ni. Kenapa Mat? Pecah ke? Pecah depan kamera. Betul ke? Mat. Weh, mana boleh lagi weh? Pecah ke? Bagi banyak sikit nak jual. Mana boleh? Dua kali. Aku hakikatlah. Siapa nak? Sudah tunjuk. Kenapa? Okey lah. Kenapa Pak tak main tadi? Ni macam mana? Okay, share Mas Stella. Ha? Asal nama dia? Ya, dapat 2 orang lah. Okey lah, boleh. Okey, so boleh pilih yang mana satu. Syah nak yang mana? Macam nak ni. Tak, aku nak. No. Aku benda masih ni. La ilaha illallah. Main game pun sebenarnya game ni untuk melambatkan masa je, nak tambah masa. Okey, jadi boleh ambil lah. Korang boleh ambil apa yang korang nak. Tapi kena buat SMR depan kamera. Jom. Okey je. Kena buka. Boleh tak? Cepat ambil yang mana nak? Saya mau ni bang. Saya ambil dulu. Cepat ambil. Lepas tu kita buat SMR. Unboxing sini ya. ambil tak? Boleh. Tarik game. Tarik game lah. Ni best. Weh. Ni bukan sama-sama 1
Sabar. Ya Allah, siapa-siapa ni? Okey, jap. Syed, Fael, Mira, jom sini. Jom. Kita buka sama-sama Dah buka. Jap. Untuk aku mana? Untuk aku. Ambil di meja ni. untuk kau. Nah, untuk kau duduk belakang kamera. Ambil ni. Ambil sini, ambil. Okey. Apa ni, Pau? Kita buka sama-sama Okey. Dalam kiraan. Itu belum. Jap. Salah Okey. sikit. Okey, kita buka lagi Aku tengok Okey. sebenarnya. Okey, dalam kiraan. Satu. 1, 2, 3. Sama macam kau. Dapat dua. Sikit je ni, dapat 2. Dia tempus. Kenapa dapat yang lampu? Wih, besi dapat yang lampu. Tapi ni macam sabun. Dapat dia kita masuk. Kami ni. Aku Aku dapat Galaxy. Oh my god. Mira punya macam yang Thank you, Pika. Welcome. Thank you, Pika. Welcome. I love you. Boleh. tengok Ihi cuba buka yang ni. Yang ni lain sikit. Ihi dengan Amri. Sebab korang lambat kan? Mana? Ni. Mana Ihi ni? Aku lagi ni. Ni untuk Ihin. Untuk Amri lagi satu tu. Okey, cuba pergi depan. Bukan, dia memang macam tu. Ihi, ni Amri pergi depan. Dia crunchy. Aiman! Tak nampak. Apa benda? Dia pecah. Nampak tak? Dia pecah-pecah macam Dia tu. lilin. Lilin. Macam ni. Macam krak-krup tu. Sekejap, koyak. Tapi dia ada bau dia, weh. Dia ada bau dia. Alah, fikir bagi Mira tadi. Dia bagi tahu sini. Koyak. Tengok. Budak punya ni. Aspan dia. Weh, ni ada lagi. Ni dia orang curi dah. Mana satu lagi bulat tu? Ada 2. Ni diletak kat sini. Ni punya Pika. Ni satu. Dia punya. Lis. Yang punya. Habis punya. Alah. Habis punya. Alah. Dapat. Habis ambil yang ni lah. Ada miau. Lis aku dah hilang. Boleh yang kopok dia. Weh, Kalau Abel punya kopok hilang, bagilah ke Abel. Nak buat apa? Bagi aku hilang. Sorry. yang tu dah lepas tu Ingat ada 8 lagi satu. 2. 2, 1 dalam AS. Ada lagi 4 nombor balik tu. 3 ini. 3. Tu ada su ada. Atas tu ada. Boleh tak ada? Ada tu. Abel. Empat. Weh, apa punya sabotage konten aku lah ni. Ni berapa Aku curi Mira. Woi, gincu siapa ni? Woi, gincu siapa ni? Gitu? Wih, siapa cium? Ih, ya Allah. Share tengok Ihin. Ihin buka baju sekarang. Aina tak Aina. Ambil dah yang Mira. Oh, kau buang jadi best. Alah buang. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Tempatnya weh. Nah, ambil tempat dia. Bikin letak tempat apa tu? Welcome. Thank you, Pika. Welcome. Nak buang sampah. Belum ambil ke? Boleh lah, ambil je lah. Takkan langsung ni. Amri Aina punya. Tu Aina punya. Boleh balik batak dia. Kenapa Aina bergaduh dengan Ihi? Aina. Geram lagi. Biar Ihin bagi, geram lagi. Ihi, Ihi Aina punya. Ihi dah jilat aku punya muffin. Mana aku punya? Ni. Aku punya. Aina aku punya. Lawan punya mana? Aku minta ke orang tiga. Aku picit diri sendiri lah. Ini nak bergurau berpada-pada lah. Aku pernah dekat 30 lah. Kenapa kau punya? Roman. Aku lah. Tapi. Dalam dia ada Aku punya mana sini?
Aina punya. Dia jilat. Jangan jilat Aina punya lah. Tak apalah Mika, aku ambil ni je. Mika, main bawa. Siapa dah mau ni? Dah mau tak? Aina punya. Ini dah jilat. Dah semuanya. Aina merajuk dengan Ihin. Kita jilat lah. Untuk balik Aina. Ni air tu lah. Hari ni 2 nurul lah. Sorry Aina, tapi Aina kita akan bawa Aina pergi kedai yang paling besar squishy dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia. Ada. Tapi kita tu baik cepat habis. Kita kena tahu awal. Jadi suka. Ambil lah Ihin. Wih, ini ada 4 Ihin. Ihin. Kan senang bagi Ihin tadi kan? Dia tadi Ihin ada ni ambil lagi. Di atas bumi ini ku berpijak ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia dalam hidup ini. Ini semua cerita indahku. Tapi Sama, jangan ni. Baik, sikit. Bayang. Mai. Tolong jangan ini.